Okey, kita sambung. Sambung perjuangan yang belum selesai. Tapi itulah, malam ni macam berkilat pula muka aku ni. Okey. Why now? Kan saya selalu cakap, why now? Kenapa hari ni? Adalah dia orang kata ni bersangkutan dengan aku mesti fikir, why now? Kenapa sekarang? Guys, UMNO ni tamak. Betul tak? UMNO ni tamak lah guys. UMNO ni dia rakus. Dia mesti nak dia jadi kerajaan, dia nak lead. Inilah perangai UMNO. Takkanlah korang tak nampak. Yelah, kita happy lah. Betul. Tetapi nak tunjukkan perangai UMNO ni, dia tak peduli bang. Yang penting dia nak. Setuju tak rasa? Setuju tak? Ada 1,600 kat muka buku, ada 2,009 kat TikTok. Setuju tak? UMNO ni dia tamak, dia rakus, dia nak lead macam mana pun. Apa yang berlaku hari ni di Negeri Sembilan adalah restu daripada Zahid Hamidi. Ya. Zahid Hamidi, restu dia, dia yang suruh. Dia yang suruh buat. Bukti dia. Ada bukti bang. Kita bukan cakap kosong. Ada proof lah. Ya. Saya tunjuk korang. Oh yeah. I think you know. Senang korang dengar ni. Aduh. Baik, Tadi sudah save, tiba-tiba hilang pula. Ni. UMNO di Negeri Sembilan. Dalam politik tentu peluang sedang dicari dan tentu peluang ini yang cuba dirangkul oleh mereka. Adakah UMNO mahukan berjana election awal? Itu kita akan perbincangkan. Adakah dalam hari ini ataupun macam mana perjumpaan dengan Negeri Sembilan? Saya mempunyai waktu yang sangat terbuka untuk mereka dan mereka boleh datang bertemu dengan saya bila-bila masa pada hari ini atau selepas ini. Yes, dia mengaku ni. Takkanlah kau tak nampak. UMNO di Negeri Sembilan. Dalam politik tentu peluang sedang dicari dan tentu peluang apa? Kau dah jadi kerajaan. Kau dah jadi kerajaan. Betul tak? Sama-sama jadi kerajaan. Zahid bagi tahu dalam politik peluang yang dicari. Inilah politikus. Inilah orang politik. Politik ni adalah tentang untuk mendapatkan kuasa. Walaupun dah jadi kerajaan, tetapi tak cukup. Dia mesti jadi Perdana Menteri. Dia mesti jadi Menteri Besar. Dia mesti jadi Ketua Menteri. This is UMNO bang. Selayak cakap, aku duduk Exco Pemuda UMNO dulu. Aku nampak. Saya nampak perangai macam cakap, teruknya UMNO ni. Dah tak boleh ubah dah. Tak boleh dah. Gone case dah. Ni bukan nak backup PH. Nak bagi tahu perangai UMNO ni. Dan korang ingat tak video arwah Pak Sumit? Apa Pak Sumit cakap? Cuba ingat balik video arwah Pak Sumit. Sekejap, saya tunjuk korang. Kan arwah Pak Sumit pernah cakap, UMNO ni, dialah punca masalah. Kejap dia sokong sana, kejap dia sokong sini. Nanti kalau dia tak sokong dah pula orang tu. Saya tak save ke video arwah Pak Sumit ni?
Nantilah. InsyaAllah lah. Ada kot. Korang pernah tengok kot rasanya. Saya rasa korang pun pernah tengok video arwah Pak Sumet. Ada tengok kan? Pernah kan tengok kan? Pernah tengok kan? Video arwah Pak Sumet bagi tahu. Ada. Inilah dia UMNO. So, atas restu daripada Zaid Abidi. Yes, Zaid Abidi. Sebab itu, non kunyit gelabah. Sampai langgar wartawan. But, hari ni dah keluar berita ke dah. Nampak? Ni game best. Malam tadi, tapi korang rasa UMNO akan bergabung dengan PN ke? Korang rasa UMNO akan bergabung dengan Perikatan Nasional ke? Sebab UMNO sekarang ni 14, nak jadi simple majoriti 19, PN ada 5, so cukuplah 19. So kau rasa UMNO akan gabung dengan PN ke? Tak ada guys. Dia tak gabung. Malam tadi, awal-awal tadi PN bagi tahulah sedia kerjasama untuk bentuk kerajaan. Itu biasalah, politik. Kan tadi kan kata politik, mencari peluang. So PN dia parti politik. Dia pun cari peluang nak jadi kerajaan. Betul tak? Kau takkanlah berlaku dekat polis dan sama-sama kerajaan pun jatuh-menjatuh. Nampak tak ni? Inilah politikus. Ni ZRA. Ni nak bagi tahu. Aku bukan politikus. Itu politikus. Itu orang politik. Aku bukan orang politik. Aku tak pandai bermain politik. Dan jadi kerajaan pun jatuh-menjatuh. Itu orang politik. Aku bukan. Ni geng-geng sumut apa semua ni. Nak sekolahkan korang lah. Pasal korang ni bukan cerdik sangat pun. Ni nak sekolahkan korang. Tu politikus. So, PN bagi tahu sedia untuk bentuk kerajaan. Politik. Cari peluang untuk bentuk kerajaan. Malam tadi, BN keluarkan satu kenyataan. BN Negeri Sembilan. Saya baca UMNO Barisan Nasional Negeri Sembilan mengambil maklum. Kenyataan dikeluarkan oleh Adun Undangan Negeri. Keterbukaan demi kepentingan negeri. UMNO BN menyambut baik kesedaran 5 DUN PN untuk bekerjasama demi menjamin kelangsungan. Ayat. Pentadbiran kerajaan. Dalam situasi luar biasa ini, kepentingan rakyat Negeri Sembilan mengatasi segala kepentingan kepartian. Nampak tak? Nampak tak orang politik? Kau tengok ayat ni Kepentingan menjamin pentadbiran kerajaan dalam situasi luar biasa ini, kepentingan rakyat Negeri Sembilan mengatasi segala kepentingan kepartian. Nampak tak? Padahal yang huru-hara ni dia orang. Tapi dia bagi tahu demi kepentingan rakyat. Kita buat apa bang? Orang Negeri Sembilan. Kau ni buat apa ni? Kau buat apa? Sampai dia orang cakap demi kepentingan rakyat. Kau buat apa ni? Kau ada buat apa-apa ke? Tak ada lah kan? Rakyat tak buat apa, rakyat tengok rakyat yang dipesan. demi rakyat. Padahal rakyat tu tengok apa benda korang ni. Ini politik lah. Mengatasi segala kepentingan kepartian. Kami berjiwa besar untuk mengetepikan perbezaan ideologi demi memastikan sebuah kewajaran kerajaan yang stabil dapat dibentuk dengan segera. Nak jadi kerajaan, sanggup ketepikan ideologi. Tapi itu gabung dengan DAP. Nampak kan? Saya nak bagi korang faham. Politik. Inilah politikus. Semua parti sama. Jangan cakap tak ada sama. Sama. Politik. Inilah politik. Inilah berpolitik. Macam orang jasa ni memang tak pandai lah. Memang kena tanam lah. Aku tak pandai. Ni politik. Muka tebal, bermuka-muka. Majoriti ADUN mempertahankan adat. Adat. UMNO BN sentiasa bersikap pragmatik dan inklusif. Kami percaya bahawa penyatuan suara majoriti ADUN mampu memberikan naratif baru yang lebih kukuh untuk memacu pembangunan negeri dan mempertahankan adat negeri ini. Maka dengan itu, kami melalui kenyataan sokongan daripada 5 ADUN PN, UMNO BN telah mempunyai majoriti mudah untuk bentuk kerajaan negeri. Sekian.
Kalau betul surat ni, sah lah. Ya. Kalau betul surat ni, sah lah. Memang dah cukup jumlah lah. Bermakna UMNO BN bergabung dengan PN. Bentuk Kerajaan Negeri Sembilan. Kalau ikut daripada ni lah. Sebab PN tadi dah bagi tahu sedia bekerjasama. 14 orang adun BN pun sedia kerjasama. Maka bentuklah kerajaan. Okay. Tapi guys, ni UMNO. UMNO ni pandai. Dia demand, dia ugut, tarik tali. This is UMNO. Saya tak tahu dah pukul 12 ni. Ada berita tak? Adun-adun BN, UMNO BN dengan PN menghadap. Yang di Petua Negeri Sembilan. Ada tak? Malam ni ada tak? Mereka pergi menghadap ke apa, ada tak? Tak ada. Tak ada lah tu. Tak ada lah. Kalau dah cukup jumlah, kan, sedia bekerjasama, dah pergi menghadap lah. Sabang kau lupa ke pagi-pagi buta pergi angkat sumpah? Kau biar betul. Ingat tak? Kat Sabah tu, kau pagi-pagi buta pergi menghadap. Boleh je malam-malam pergi. Tak apalah, tunggu besok. Sabah tu 3 pagi guys. Pukul 3 pagi. Betul tak? Betul tak betul ni? Pukul 3 pagi angkat sumpah. Baik, tak apalah. Ini UMNO ni gini lagi. Enjoy the show. Kita rakyat, kita ni kena enjoy the show. Sebab apa? UMNO ni dia nak kuasa. Bergabung tak bergabung dengan PN saya tak pastilah. Tapi pada saya UMNO ni dia mungkin tengah bagian power lah. DAP 11 kursi. So kalau korang, letak korang lah, adun DAP, pemimpin DAP, pemimpin PKR, pemimpin amanah lah. Kau akan pujuk UMNO tak? Tak apalah UMNO, kau ambil lah Menteri Besar. Come on lah. Guys, korang bijak lah. Kalau korang lah. Kau pujuk tak? UMNO tak apa, gini. Kau tak payah gabung dengan PM macam ni. Okey, tak apa, Menteri Besar kau ambil lah. Itulah dia. Itulah politik guys. Ugut-mengugut, demand. Itulah dia. Aduh, dah suara pula slow dah. Elok je saya dengar ni. Saya buka elok je suara. Sebab buka ni elok je suara. Kau kena check balik kau punya handphone ataupun keluar masuk balik. Keluar masuk balik. So, ni game UMNO lah. Tarik tali. Demand. But tak apalah, kita tengok lah guys. Ingat kan kita nak PRU. Kita nak selamatkan negara. Jadi, UMNO yang penting adalah mereka berkuasa. Mereka berkuasa. Sebab tu awal-awal, mereka dah sign SD, sokong, saya lupa adun mana, tapi dia juga ahli parlimen Jelebu. YB Jalaluddin sebagai Menteri Besar. Nampak tak? Bila lepas tarik sokongan, 14 UMNO tarik sokongan, dia terus buat SD, sokong Jalaluddin sebagai Menteri Besar yang baru. Inilah guys, UMNO. Untuk Melayu ke? Saya tanya dengan kau, untuk Melayu ke? Kamu, untuk Melayu ke? UMNO ni dia buat untuk Melayu ke? Tolong, komen sekejap. Kalau betul untuk Melayu, tak jadi sampai macam gini guys. Tak jadi. Kau fikirlah. Jangan percaya saya cakap, fikir. Baik, ingat. Apa saja berlaku, why now? Kita kena fikir, why now? Kenapa sekarang? And then,
Kau tengok ni, dah tahu dah UMNO ni pun wayang dia, kan, DAP ni. Think positif. Fikir positif. Apa yang positif dia tu? Apa seni positif ni dah jadi macam gini pun positif? Bang, kena faham. Bila kita tengok daripada satu sudut yang positif, kalau Negeri Sembilan ni boleh, let's say lah kita kata dia bergabung dengan PN. Dia bergabung dengan PN. Ataupun UMNO jadi menteri besar. Mereka kerajaan lagi. Bermakna, rupanya memang betul. Nak bergabung UMNO dengan PN, bergabung UMNO menteri besar. Let's say kita kata betul. Ataupun, rupanya UMNO tengah main tarik tadi supaya DAP, PKR mana, sokong UMNO supaya UMNO jadi menteri besar. Dua kemungkinan. Tengok daripada sudut yang positif. Apa yang sudut positif tu? Bang, kerajaan federal yang penting, bukan kerajaan negeri. Federal, kerajaan pusat. Sebab misi kita nak selamatkan negara. So, kalau boleh berlaku dekat Negeri Sembilan, dah berlaku dekat Perlis, kenapa tak boleh buang non-kunyit? Misi kita adalah buang Anwar Ibrahim. Setuju tak? Setuju tak setuju? Kita nak buang dia. Yang perosak ni dia. Jadi kita tengok sudut yang positif. Kalau benda ni berlaku di Negeri Sembilan, tak kisahlah UMNO menteri besar sebab bergabung balik dengan DAP ke, UMNO menteri besar sebab bergabung dengan PN ke, kenapa tak boleh dekat kerajaan pusat? Kenapa tak boleh dekat federal? Bermakna kalau negeri boleh, federal pun boleh lah. Itu aja dekat Perlis. Okey lah, bersatu dengan PAS. Ini dekat Negeri Sembilan ini, UMNO dengan PH. So, kenapa tidak kat kerajaan pusat tak buat? Sudut yang positif. Ingat, misi kita ni selamatkan negara, guys. Kau setuju tak? Setuju. So, kalau katalah di Negeri Sembilan, YB Jalaluddin Hassan jadi menteri besar Negeri Sembilan yang baru. Tapi rupanya dia bergabung lagi dengan DAP. So, kalau kerajaan pusat, Zahid Hamidi Perdana Menteri, kau okey tak? Saya tanya dengan korang dulu ni. Aku tak naklah bagi jawapan aku. Tanya korang dulu. Sebab Zahid kan, ni kan game Zahid. Zahid punya game. Okey. So, Zahid kata, okey, non-stop, Zahid jadi Perdana Menteri. Kau okey tak? Okey. Tuan Guru Haji Hadi dia cakap, mudarat besar, mudarat kecil. Kau jangan rasa cakap ni dibayar Zahid pula. Bukan. Bang, kita nak selamatkan negara. Sebanyak kali bagi tahu. Non-kunyit bukan macam kita. Dia ni baruah New World Order. Dia tengah jalankan bumi hangus. Dia ni baruah. Buang dia dulu. Nak selamatkan negara, buang dia dulu. Fahamkan betul-betul ni. Kita nak buang non-kunyit, bang. Takkan kau tak nampak? Kau tengoklah krisis minyak. Apa yang krisis minyak? Dia buat-buat krisis minyak. Seolah-olah kita ni tak ada minyak. Padahal kita ni pengeluar minyak. Sebab baruah New World Order. Dan kalau bukan Zahid, Fadilah ada. Fadilah Sarawak boleh? Kenapa Sarawak tak boleh? Bagilah Fadilah jadi Perdana Menteri sementara nak tunggu pilihan raya. Betul tak? Betul tak betul? Bagilah. Lepas pilihan raya, tak kisahlah Dr. Sam boleh naik. Yang penting, selamatkan negara, guys. Cuma, itu kita kata kalau UMNO bergabung dengan DAP, dia bergabung dengan DAP balik, UMNO jadi menteri besar. Let's say lah, rupanya betul. UMNO bergabung dengan Perikatan Nasional. Makna UMNO 14, 5 PN, bentuk kerajaan. Lagi bagus. Kalau boleh berlaku dekat Negeri Sembilan. Dia boleh berlaku dekat Pahang. Betul tak? Dekat Pahang boleh berlaku. Dia boleh berlaku dekat Perak. Ya, dia boleh berlaku dekat Perak. Dan. Dia juga boleh berlaku di negeri Selangor. Selangor? Ya. Kenapa boleh berlaku dekat negeri Selangor?
Tuanku Sultan Selangor dah bertitah. Dia kecewa dengan kerajaan negeri. Nampak? Alah, tak boleh buka semualah. Tak boleh, bahaya. Nampak tak? Dia boleh berlaku. Dia boleh berlaku dekat Pahang. UMNO dengan PN, bentuk kerajaan. Dia boleh berlaku dekat Perak. UMNO dengan PN, bentuk kerajaan. Dia boleh berlaku dekat Selangor. UMNO dan PN, tambah lagi beberapa orang adun daripada PKR, daripada Amanah, bentuk kerajaan. Step by step. Itulah dia. Kejatuhan yang amat dahsyat. Penampilan tak dapat diubah, kemaluan yang memalukan, kejatuhan yang amat dahsyat. Sebab itulah Tun Mahathir bagi tahu. Oi Anwar, turunlah. Tak malu ke? Ingat kau tengoklah. Kau cuba fikirlah guys. Saya tunjuk korang lagi. Kau cuba fikir. Tok Sri sikit je. Ada PC dulu, saya akan umum kemudian, okey? Negeri Sembilan Datuk Sri macam mana Datuk Sri? Dah ada PC tadi, MB dengan PH. Ditolak-tolaknya kita. Sampai PC? Tok Sri sikit je. Ada PC dulu, saya akan umum kemudian, okey? Negeri Sembilan Datuk Sri macam mana Datuk Sri? Dah ada PC tadi, MB dengan PH. Ditolak-tolaknya kita. Sampai PC? Tok Sri Kemaluan yang memalukan. Sampai tolak wartawan. Kamu lah guys. Koyak tu. Dia koyak tu. Apa yang berlaku dekat Negeri Sembilan ni, dia tengah koyak. Stres mangkuk ni. So boleh berlaku dekat Pahang? Boleh. Boleh berlaku kat Perak? Boleh. Boleh berlaku kat Selangor? Boleh. Itulah Tun Mahathir beritahu. Oi Anwar, turunlah. Tak malu ke? Tak apalah guys. Gini. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan pemimpin parti. Kita bukan. Tak apa. Biarkan mereka. Yang penting kita sekarang ni, tugas kita ni, satukan orang Melayu. Ajak kepada perpaduan orang Melayu. Selamatkan negara. Misi dia selamatkan negara guys. Macam hari ni lah. Saya baca tengok lah kan. Masih ramai lagi bercakap pasal parti. Kau ni kenapa? Masih bercakap parti. Nak pergi mana dengan parti ni? Saya tanya dengan korang. Nak pergi mana? Kau harap apa dengan parti kau? UMNO harap dengan parti. Bergabung dengan DAP. Sokong Anwar Ibrahim. PAS harapkan apa dengan parti? Belum tentu lagi boleh menang pilihan raya. Bersatu harapkan parti. Bergaduh sama sendiri. PKR tak payah cakap lah. Nak pergi mana dengan parti ni? Bukan parti guys. Ni orang Melayu ni. Parti tu alat semata-mata nak dapatkan kuasa. So macam kita sekarang di set pembangkang ni, PN lah alat kita. Tapi tu kata, Tun Mahathir dah buat payung besar. Yang penting, selamatkan negara. Takkan tak nampak kerosakan ni? Guys, percayalah aku cakap ni. Tak pergi mana dengan parti politik. Nak pergi mana? Bagi mereka yang nak kuasa, itulah dia. Macam Zahid bagi tahu, ambil peluang. Politik. Kuasa, nafsu dia, serakah dia ni. Kita bukan tu. Kita tu ke? Tak. Kita nak selamatkan negara. Jadi guys, saya harap kita teruskan kempen kita. Misi kita nak selamatkan negara. Selain mati lawan dengan non-kunyit. Saya faham bukan semua orang nampak non-kunyit ni. Tapi adalah satu kebodohan lah. Dah berapa 3 tahun ni, engkau masih boleh kata non-power, non-baik, non-ni, terpaling Palestin. Bermakna kau betul-betul ungkal lah. Bodoh dah tu lah. Tak boleh cakap apa dah. Bangang dah tu lah. Betul tak? Kenapa nak buang non? Malaysia Airport Berhad dijual kepada BlackRock. Perjanjian ART. Apa nak jadi? Perjanjian pertahanan. Apa? Takkan tak nampak.
Ni, Selat Melaka ni. Takkanlah tak boleh fikir. Takkan tak nampak kedaulatan negara ni. Takkan tak boleh fikir. Ini bukan pasal kita tau. Ni masa depan anak, cucu, cicit kita. So, we are the last defend, guys. Jadi, saya harap semua yang nampak ni, kita kena kekalkan kita punya. Politik, biarkan politik. Sebab tu Tun Mahathir dah buat payung besar, siap-siap dah. Macam saya bagi tahulah beberapa hari lepas. Dalam payung besar ni, yang tak ada dua je. Melayu yang tak ada dua je. Amanah dan juga UMNO. Amanah dan juga UMNO. Dua ni je tak ada. Sebab pilihan raya ni kita nak satu lawan satu. Ini pun dengan kata nak pergi 3 penyuruh lah. Ada mungkin 3 penyuruh UMNO nak gerak Solo, PS gerak Solo pun semua. Tapi dia akan bergabung balik. Sanusi dah buka cerita ni. Dan saya bagi tahu kan. Kita ni kalau orang Melayu kita bersatu. Termasuk Sabah Sarawak, Bumi Putra ni. Termasuklah orang Cina, India yang tengok penyatuan orang Melayu ni. Dia akan bersama dengan kita. Bukan pasal resis. Tetapi oleh kerana kita berpecah lah, mereka nampak peluang. Itu yang DAP ambil peluang tu. Sekarang DAP dalam ketakutan. Dia tengah takut. Sebab apa? Dia tengok gelombang ni. Takkanlah kita bodoh nak berpecah. Betul tak? So kalau katalah, let's say kita kata, demi penyatuan orang Melayu ni, betul nak buat penyatuan orang Melayu. Tun Mahathir dah buat payung besar. Amanah join, UMNO join. Semua ada dalam bawah payung besar. Bagus tak? Saya tanya kau orang, bagus ke tak bagus? Tapi adalah yang tak setuju. Sebab apa tamak? Tamak. Oh, tak boleh lah. Nanti nak bertanding apa semua. Nampak? Fikir otak bertanding. Jangan jadi macam UMNO. UMNO ni, kenapa ditalkinkan di Terengganu, di Kedah, di Perlis? Sebab tamak. Sebab dia tamak lah. Dia ditalkinkan. Sekarang tinggal 26 kursi. Ni pilihan raya ni, kalau dia pergi asing ni, saya silap, 1 kursi pun belum tentu lagi. Tapi kita kan mesti nak selamatkan negara. Musuh kita ni daripada dulu siapa? Musuh kita daripada dulu adalah DAP. PKR, inilah musuh dia. Amanah ni DAP lah. Parti naungan DAP, itulah musuh utama. PKR yang bawa agenda liberal. Anwar mengaku bawa agenda liberal. Yang zalim, barua kepada New World Order. Inilah DAP dengan chauvinisnya, dengan perangainya, Malaysian. Inilah daripada dulu ancaman pun. So sekarang ni nak selamatkan negara ke tidak? Itu sebab Tun buat payung besar. Tun dah nampak dah. Dia dah tahu dah. Orang tua ni dah nampak. Dia dah tahu dah nak ke mana. So kita ni ikut je lah. Kita ikut lah. Tapi kita ada tugas kita lah. Bercakap. Satukan orang Melayu. Sedarkan orang Melayu. Fahamkan mereka. Dan sign mati lawan Anwar Ibrahim. Siapa sokong Anwar? Gone. Kau ceritalah apa pun. Gone. Anwar baik? Kat mana baik? Anwar terpaling Palestin. Kau biar betul. Anwar penaung sumut terpaling Palestin. Kau tak kenal ke munafik tu? Gone guys. Jadi saya harap clear lah untuk malam ni. Itu je lah untuk malam ni. Kita ada krisis sekarang ni. Mungkin orang tak percaya dengan saya cakap tu ni. Saya cakap pasal darurat. Dengan keadaan ini, Non akan gandakan lagi lah chaos yang dia nak buat. Dia akan gandakan lagi guys. Kita jangan masuk perangkap, kekal tenang. Kalau yang benda melibatkan undang-undang, serahkan kepada pihak polis. Kita jangan ambil tindakan sendiri. Biar pihak polis buat. Isu kaum ke, isu agama ke, teroris ke. Termasuklah bencana ni. Dia tengah buat ni. Dia tengah buat. Jangan cakap dia tak buat lah. So dia tengok satu video lah, dia beritahu. Apalah dia ni. Semua benda nak salahkan Anwar Ibrahim. Gempa bumi kat Indonesia pun dia salahkan Anwar Ibrahim. Sebab engkau tak kenal Anwar tu siapa. Engkau tak kenal Anwar tu siapa. Engkau tak kenal Non kunyit tu. Kau boleh pergi tengok. Tiap kali Non pergi negara tu, mesti ada musibah kat negara tu. Kau boleh pergi tengok. Ni, bawa Malang ni. Dia jadi Perdana Menteri, tanah runtuh batang kali. Dia jadi Timbalan Perdana Menteri, tanah runtuh Highland Tower. Kenapa? Fikirlah. Dia bukan macam kita. Buat projek jamban sekolah, lepas tu buat minta gotong royong jamban. Apa benda tu? Tak boleh fikir ke? Bagi tahulah Perdana Menteri mana suruh buat jamban. Tak ada, dia seorang je.
Kalau kau kenal non kunyit, kau akan lawan dia lah. Kau akan lawan dia sungguh-sungguh. Bak kata saling kunyit kongkang lah. Share. Kau bayangkan lah. Non kunyit, berada je dengan Anwar Ibrahim, dengan saling kunyit kongkang. Cuba kita fikir. Rapat betul. Rapat sebab apa bang? Sama-sama MCKK. Saling kurit tak sekolah, dia ni buta huruf. So macam mana dia boleh rapat dengan non kunyit? Otak kan ada, boleh fikir. Takkan tak ada otak? Macam mana dia boleh rapat dengan Anwar Ibrahim ni? Boleh telefon berada-berada je. Kaya pula tu, berniaga apa? Tapi dia rapat dengan non kunyit ni. Tengok. MCKK, dia tak sekolah, buta huruf. Dia kenal kat mana? Reformasi. Rafizi sah kan? Reformasi pun tak muncul nama dia. So macam mana dia boleh rapat? Otak kat mana otak-otak ni? Otak kita kat mana ni? Benar ke? Tapi dia ni tak kahwin ni. Kat Indonesia banyak ambil budak-budak lelaki jadi anak angkat. Macam pelik je kan. Aku dulu sekolah ambil anak angkat. Bukan anak angkat. Adik angkat perempuan semua kan. Adik angkat perempuan kita kan. Lelaki kan. Ini ambil anak angkat. Underage pula tu. Sekarang dah tak masuk dah. Dah tak pergi Indonesia dah. Dah wanted dah. Otak kan ada boleh fikir. Dia mengaku. Dia isap punai. Ke korang ni yang sokong ni ke sama jenis ni? Janganlah. Okay. So, itulah topik malam ni. Apa kan kita enjoy the show. Kita tengok je game ni. Jangan melompat. Jangan wara. Saya tak nak korang emosi benda ni. Jangan. Relax. Kita ada misi besar. Misi kita nak selamatkan negara. Ya, kita rasa benda tu berlaku teruk. Think positif. Kena ingat benda positif apa? Menyedarkan lagi rakyat. Dalam isu ni, rakyat ni sedar lagi. Apa ni, diorang ni bergaduh. Nampak? Sebab kita kena buat. Sekarang ni orang Melayu satu. Kau tengok DAP. Dia paling banyak bercakap. Kau tengok sidang media tu. Menteri besar pun. Mantan menteri besar pun senyap je kan. DAP yang paling banyak bercakap. Kenapa? Sebab DAP sebelah kursi DUN. DAP paling banyak. Ni. Samalah sebab itulah non kunyit tengok. DAP 40 kursi parlimen. Kenapa dia 40 kursi parlimen? Sebab orang Melayu berpecah. Itu je. Okay. So, itulah. Adalah letak. Tapi pasal Akmal. Pasal Sanusi. Sanusi kata Akmal budak catur kan. Saya dah cerita lama dah. Jadi malam nak cerita lah. Kesian dekat Akmal je lah. Kalau dia sampai kat dia suruh dia bertaubat lah. Suruh dia bertaubat. Rakyat tak bodoh. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Cakap dekat Akmal Saleh tu. So, bila Sanusi kata bidak catur, tu memang betul lah. Sebab saya dah cerita lama. 2023 kan saya cerita. Dia ni menang Ketua Pemuda sebab Zahid. Sebab dia budak acap, budak Zahid. Jadi dia ikut apa yang Zahid suruh. Korang dah besar panjang semua, dah nampak dah game ni. Tapi Akmal cakap lah, dia kata dengan DAP dia lawan pergi mahkamah. Dah 3 tahun lebih dah ni, berapa kali kau gaduh dengan DAP? Nak letak jawatan esko, tak jadi letak. Betul tak? Betul tak betul ni? Acak-acak nak letak jawatan esko, tak jadi letak. Jadi ni wayang daripada UMNO guys. This is UMNO. Ni UMNO. Kita bukan parti, saya tak ada parti. Saya ikut Tun, payung besar. Dalam payung besar ni, Bersatu ada, PAS ada, Putra ada, Berjasa ada, ramai. Sebab kita, matlamat kita ni nak selamatkan tanah air. Dan kunci dia hanyalah pada penyatuan orang Melayu saja. Mengundi besok, mengundi lah. Now, belum lagi ni. Satukan orang Melayu. Jadi, konflik ni kita akan tengok. Lepas Negeri Sembilan, mungkin pergi merebak dekat Selangor pula. Penampilan tak dapat diubah. Kemaluan yang memalukan. Kejatuhan yang amat dahsyat. Okey.